Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhanan Ashfa binti Zulkifli, wartawan TV Atma, melaporkan dari program Inovasi 3R yang berlangsung dengan meriah pada hari ini. Program ini bertujuan untuk memupuk kesedaran dalam kalangan murid tentang kepentingan amalan 3R, iaitu reduce, kurangkan, reuse, guna semula dan recycle, kita semula, demi menjaga alam sekitar. Antara aktiviti menarik termasuk pertandingan mencipta alat bantu mengajar atau perabot daripada bahan terbuang. Kurangkan sampah, jaga alam. Gunakan semula, jangan pendam. Barang lama boleh berteman. Jadikan hobi penuh berkesan. Reduce, reuse, recycle, mari kita jaga. Bumi ini warisan kita semua. Bagi kita temukan kepada guru-guru awak yang bagi idea. Sebenarnya pemandangan tadi bagus, semuanya ada markah lah. Dijemput di Singapura Encik Salim Malika dan Puan Sharifah binti Omar untuk menyampaikan hadiah di atas pentas. Reduce, reuse, recycle, mari kita jaga. Bumi ini warisan kita semua. Bersama kita bina dunia bahagia. Dengan tiba alam jadi ceria. Bersama saya kini Ustazah Sharifah binti Omar. Baiklah Ustazah, apakah harapan pihak sekolah terhadap murid-murid selepas mengikuti program Inovasi 3R ini? Okay, Alhamdulillah lah. Yang pertama sekali, pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada cikgu yang terlibat pada hari ini. Tak kira lah penyelaras dan juga semua AJK. Harapan sekolah sebenarnya ini kita mengharapkan ia menjadi satu titik tolak kepada pembangunan dan juga kemenjadian murid, yang mana inovasi ini sebenarnya dia lebih memberi kepada pemikiran yang kreatif dan juga kritis kepada anak-anak murid, terutama anak-anak SPMJ lah. Dan pihak sekolah juga berharap agar ia dapat diteruskan di masa-masa akan datang. Sekian laporan saya, wartawan TV Atma anda, Nurhanan Ashfa binti Zulkifli. Terima kasih. Kertas jadi seni unik, alam jadi lebih cantik, hati kita pun rasa asyik.